makhluk yang paling cantik yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah sendiri membuat kenyataan secara tegas dalam surah At-Tin yang kita pun dah baca, dah faham, ya, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kalau kita belajar bahasa Arab, huruf lam dengan qad itu dinamakan adatut taukid ataupun huruf taukid. Apa makna taukid? Suatu penegasan. Dan Allah gabung dua huruf. Ya, lam tu huruf penegasan, qad huruf penegasan. Maka ulama menterjemah, meletakkan perkataan demi sesungguhnya ataupun demi sungguh-sungguh. Khalaqna, kami telah mencipta. Bukan baru nak cipta, bukan akan cipta, kami dah cipta pun kita sekarang ni. Apa yang Allah cipta? Manusia fi ahsan, dalam bentuk yang paling cantik, yang paling indah, yang paling sempurna. Salah satu keindahan dan kesempurnaan manusia ialah pada zahir dan batin. Kita ada zahir, jasad, ya, kita ada batin, namanya roh. Maka di sana, di saat orang-orang yang berinteraksi dengan Allah, maka ada orang berinteraksi dengan Allah secara zahir sahaja,